Antara perkara yang sering ditimbulkan tentang sistem perundangan Islam adalah hukuman-hukuman yang kelihatannya sebagai keras. Kenapa saya kata kelihatannya sebagai keras? Kerana itu sebenarnya adalah satu sangkaan yang tidak tepat untuk menyangka bahawa perundangan Islam itu sendiri keras. Hukuman-hukuman dalam Islam itu sendiri keras. Saya tidak nafikan ada beberapa hukuman di dalam Islam itu keras. Tetapi dalam masa yang sama, banyak juga hukuman-hukuman dalam perundangan Islam itu jauh lebih ringan daripada hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang sekular sebagai contoh. Atau undang-undang agama lain. Jadi untuk membuat satu kenyataan umum bahawa undang-undang Islam itu keras adalah tidak tepat. Kemudian kita harus bahaskan keras itu apa? Apa yang dimaksudkan dengan keras? Bunuh orang yang bunuh orang lain tanpa sebab keras ke? Maka di situ Al-Quran ajak kita berfikir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Ini antara ayat-ayat yang paling it sounds paradoxical. Dia nampak macam percanggahan, tetapi sebenarnya mengandungi kebijaksanaan yang sangat tinggi. Allah kata apa? Untuk kamu di dalam hukum qisas ada kehidupan bagi orang-orang yang hidup jiwanya, hidup akal fikirannya. Saya ulang lagi sekali. Bagi kamu, untuk kamu, di dalam undang-undang qisas itu adalah kehidupan bagi orang-orang yang berfikir. Pelik kan? Qisas ni biasanya orang kaitkan dengan apa? Orang kaitkan dengan pembunuhan kan? Walaupun kisah ni bukan saja pembunuhan. Kisah ni, awak korek mata seseorang, awak berhak untuk korek mata dia balik. Orang tu korek mata awak, awak berhak untuk minta hakim ataupun negara untuk korek mata dia balik. Orang potong tangan awak, awak boleh gunakan sistem undang-undang Islam untuk pastikan tangan dia dipotong juga. Dan kalau seseorang membunuh orang tanpa hak, dia boleh dikenakan hukuman bunuh. Seringkali ada pihak yang berhujah, dahlah pembunuh itu bunuh orang, satu nyawa dah hilang. Kalau kita bunuh dia juga, sekarang ini dah 2 nyawa hilang. Jadi mereka berhujah bahawa lebih baik 1 nyawa hilang berbanding 2 nyawa hilang. Jadi capital punishment ataupun pembunuhan kepada pelaku bunuh adalah satu undang-undang yang tidak masuk akal dan tidak sesuai ataupun dianggap sebagai zalim. Tapi ayat tadi kata apa? Dalam undang-undang qisas ada kehidupan. Dalam undang-undang qisas ada kehidupan. Apa maksudnya? Maksudnya, nampak secara zahir bunuh orang yang tidak membunuh orang yang membunuh orang itu dianggap sebagai zahirnya itu bunuh. Bila sebut bunuh, susahlah nak dilembutkan. Kan, mengambil nyawa seseorang kan. Tetapi kesannya apa? Rentetan dia secara umum, secara jangka panjang, dia akan mengurangkan kes pembunuhan. Mungkin ada yang akan berhujah, tapi kalau kita lihat sebahagian daerah di Amerika Syarikat yang mana ada undang-undang capital punishment, mereka dakwa bahawa kadar jenayah ini tidak lebih rendah daripada tempat-tempat yang tidak ada capital punishment. Saya menjawab balik. Saya mengatakan bahawa untuk kadar jenayah bunuh itu turun di sebuah tempat, dia bukan sahaja dengan qisas. Ada macam-macam syarat-syarat lain yang perlu bersama. Dan apabila syarat-syarat itu ada bersama dengan qisas, yakinlah kadar jenayah bunuh akan turun. Tapi dengan qisas sahaja dia tidak boleh menyelesaikan semua masalah. Jikalau kerajaan tidak mengambil tindakan kepada gangsterism, kepada drug cartels, kan, kepada state terrorism, kalau itu semua tidak diuruskan, tiba-tiba ada capital punishment, dia tidak akan menyelesaikan. Dan perkara penting juga adalah tentang makna hidup. Kan? Kalau rakyat tak tahu kenapa dia hidup, kenapa dia mati, tidak ada undang-undang morality, buatlah apa saja undang-undang sekalipun, kadar jenayah, kadar bunuh akan tinggi. Jadi Islam menetapkan ajar akidah.
kepercayaan yang betul, kemudian ada perundangan yang betul, kemudian ada akhlak yang betul. Dengan sistem yang cukup menyeluruh ini, maka kadar pembunuhan akan turun. Itu yang Allah kata. Dalam qisas ada kehidupan. Kamu amalkan qisas dalam ruang lingkup, maksudnya di dalam konteks yang betul, dengan syarat-syaratnya yang cukup, kehidupan yang kamu akan lihat lebih banyak daripada pembunuhan dan kematian. Jadi sebenarnya, dia tak keras. Dia zahir nampak keras, sebahagian hukuman dalam Islam. Tetapi, kesan jangka panjang dia sebenarnya adalah kemaslahatan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga undang-undang yang lebih ringan daripada perundangan sekular, sebagai contoh undang-undang sebat. Ya. Sebat 80 kali bagi orang yang melakukan qazaf. Sebat 100 kali bagi orang yang melakukan zina, penzina yang belum berkahwin. Bila dengar sebat, orang yang tidak buat kajian, dia akan ingat sebat tu macam sebatan yang dilakukan di penjara sekular hari ini. Di mana satu sebatan saja boleh mengoyakkan punggung seseorang. Tapi di dalam Islam, istilahnya digunakan sebagai fajlidu. Fajlidu tu adalah dari perkataan jild. Jild ni adalah kulit. Maksudnya hukuman tu hanya dikenakan kepada kulit sahaja. Dia tidak sepatutnya sampai kepada otot, sampai kepada isi. Dia hanya pada dataran kulit sahaja. Maka tidak dihalalkan dan tidak diizinkan pelaku sebat itu sampai mengoyakkan tisu ataupun mengoyakkan kulit sehingga pergi kepada isi dan menyebabkan pendarahan berlaku. Maka di situ perundangan Islam tidak keras, bahkan jauh lebih lembut. Contoh lagi satu. Dalam sistem hukuman moden, banyak digunakan penjara. Penjara ni nampak macam humane, nampak macam ada belas. Tetapi, kajian menunjukkan bahawa ramai banduan-banduan ini yang telah dimasukkan penjara bertahun-tahun. Sebagai contoh, mencuri. Ya. Kalau dia diberikan pilihan, kamu nak duduk dalam penjara belasan tahun dan tidak dapat bertemu dengan keluarga, tidak dapat bekerja, tidak dapat berkarya, tidak dapat meneruskan kehidupan yang normal, dengan diambil salah satu tangan kamu. Tapi kamu tetap boleh bebas dalam masyarakat. Kamu boleh terus, kamu boleh berkahwin, kamu boleh beranak, kamu boleh bercampur dengan masyarakat. Bahkan kamu boleh melakukan kerja. Kamu boleh jadi normal citizen dan tidak diambil bertahun-tahun daripada kehidupan kamu. Sebab apa? Sebab memenjarakan seseorang bertahun-tahun itu sangat devastating kepada mental seseorang, kepada kemampuan dia, kepada keselamatan ataupun job security dia di masa hadapan. Bahkan masa depan dia tu boleh hancur apabila dia dimasukkan dalam penjara bertahun-tahun. Jadi kalau kita lihat dan kita bandingkan, tidak semestinya sistem hukuman zaman moden itu lebih humane. Tidak. Bahkan bagi saya sebagai seorang Muslim, saya kata semua perundangan Islam itu bersifat rahmah walaupun zahirnya nampak keras. Dan sistem hukuman sekular moden ni ada yang nampak macam rahmah pada zahirnya, tapi hujungnya adalah kesan kesengsaraan yang lebih besar. Itulah yang dipanggil sebagai sistem Dajjal. Kan? Dajjal ni apa? Dia menutup perkara yang buruk dengan zahir yang baik. Tetapi sistem-sistem kehidupan yang matang biasanya terbalik. Zahirnya nampak macam keras dan kasar. Tetapi hakikatnya adalah kasih sayang dan kesejahteraan. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, memandangkan saluran ini adalah saluran yang baru, maka saya meminta dan memohon daripada sahabat-sahabat sekalian untuk menyokong dengan subscribe, like dan juga share, kongsikan kepada orang-orang lain, kepada keluarga masing-masing, kepada kawan masing-masing, supaya manfaat ini lebih meluas. Terima kasih.